Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ni kita lebih pada untuk pengemakinan modul pengurusan murid dalam sistem MUIS MBPK. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan, bahagian pendidikan minta kalau boleh data murid ni kita kena sentiasa dikemaskini sebab data-data ni akan sentiasa diguna pakai oleh bahagian terutamanya murid yang dalam sistem MUIS. Dan okay, kalau tengok pada panduan, kalau kita masuk pada data murid, kalau yang OKU tu dia berada dekat kesihatan, kemudian kita pergi kepada status, klik status, kemudian sini dia tak tanda ya. Itu yang kata OKU blank tu. Bila dia tanda ya, nampak kan? Skrin nampak kan? Okey, makna dia di sini ni kalau kata MBBK kita, tak kira lah kalau kata kalau dia dalam PPKI kan ataupun di luar PPKI ataupun yang inklusif tu, kalau dia berstatus MBBK, di sini dia kena tanda ya, ni status OKU. Ini penting tau. Okay, daripada situ, kemudian klik kemas kini. Ni saya tunjuk dulu lagi tapi pada sistem lah. Dia kena klik kemas kini. Sebab apa dia kena klik kemas kini? Sebab bila kita klik kemas kini, dia akan tarik data terkini daripada SMOPU. Sistem Orang-Kurang Upaya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, contoh, kalau kata sub kategori tak ada, tak naik kan? Kalau sub kategori tak naik, kita klik kemas kini lah. Tapi kalau kata kita klik kemas kini, dia tarik tak naik juga. Tapi kita tarik kemas kini kita sekolah tu dia akan, murid ni dia akan dapat yang latest. Ni yang saya nak terang pada tuan-tuan dulu. Bila kita panjang pada ni pada sekolah, kalau kata nanti ditanya oleh sekolah pun tuan-tuan nampak lah kan. Ataupun ada yang sebenarnya macam Dalila ni dia duduk buat dah dulu, dia duduk sekolah. Kan? Jadi yang paling penting, kalau kata lah ni, kalau tengok sub kategori kita pun banyak kosong. Dia adalah line defect. Kalau kata tak ada, klik butang kemas kini. Kemudian kalau kita tak naik pun kita klik, tapi maksud dia tu bahagian dia akan tengok walaupun sini kosong tapi dia tengok tarikh kemas kini latest. Makna dia kita dah ambil tindakan, tapi di sub kategori ada juga yang kategori fizikal kadang kan. Dia tak naik kan. Fizikal kadang-kadang banyak yang tak naik ni. Yang ada yang naik. Ni fizikal yang ada naik. Dia punya sub kategori. Ni tujuan dia yang kena klik kemas kini. Okay. Kemudian yang jadi banyak baru blank baru ni adalah program. Murid-murid kita banyak program kosong. Program kita. Ni ada 1,100 lebih. 1,100 lebih yang program dia kosong. Sebab bila kita klik program, yang ni saya tak boleh nak bantu. Bila kita klik program, dia ada dua sini. Iaitu program pendidikan integrasi, kemudian program pendidikan inklusif. Dia kena pilih dua dekat program. Tapi di samping dia nak klik tu, kalau boleh, ni nama bank ni tak ada lagi, nombor akaun tak ada lagi. Sekarang budak ni dah ada dah. Patutnya dikemas kini lah maklumat yang penting ni. Kan? Ni minta sekolah, kalau boleh, mereka isi jugalah. Sebab kita nak kalau boleh, maklumat-maklumat yang sediakan adalah maklumat yang terkini. Sebab benda-benda ni penting. Okay. Kemudian program dia ada dua pilihan. Program pendidikan integrasi, kemudian program pendidikan inklusif. Kalau program pendidikan integrasi, kita pilih program pendidikan integrasi, dia akan naik nanti, dia kena pilih. Bila kita klik dia program pendidikan integrasi, baru dia main tahap pembelajaran. Nampak tak? Yang ni pun banyak tak isi di bahagian tahap pembelajaran. Bila yang ni yang saya kata saya tak boleh tolong tu. Kalau kata hak sebelum-sebelum ni, yang kata kalau kata ralat blank pun semua, saya boleh bantu. Tapi mai bila kita pilih program pendidikan integrasi, nak pilih tahap pembelajaran, yang ni saya tak ada maklumat untuk saya buat. Nak bantulah tuan-tuan. Nak klik tu yang kata hak kami pernah buat sampai 800 ralat tu boleh settle. Tapi yang ni kita tak boleh nak settle. Yang kami tolong settle itu, saya dengan Azrul itu kami bahagi dua tu, kami tolong bahagian ni. Ni tak apa, kita klik kemas sini dia akan automatic detect kan. Tapi yang bahagian ni bila kita dah pilih katakan program pendidikan integrasi,
Dia minta yang tahap pembelajaran, ni yang kita tak boleh nak bantulah. Jadi kita minta untuk sekolah, bila dia naik tahap pembelajaran, sekolah akan tengoklah. Untuk sekolah rendah, dia ambil daripada, ni terbalik ni, KSSM, KSSR. Okey, KSSRPK, patutnya dia main KSSRPK dengan KSSMPK. Kita balik lah ni. Okey, pilih tahap pembelajaran untuk sekolah rendah. Kemudian yang ni, kalau sekolah rendah lah. Kalau sekolah rendah dia main kepada KSSRPK 1, KSSRPK 2, KSSRPK 3, sampailah KSSRPK 6. Kemudian dia ada sekolah pilihan dia tu. Kalau kata program pendidikan integrasi yang di sekolah menengah, dia ada KSSM, tahap dia main daripada KSSM PK 1 sampai KSSM PK 5, kemudian KSSM PK KR tahap 1, KSSM PK tahap 2 untuk sekolah menengah. Okay tak? Jadi kita minta benda ni sekolah kalau boleh, bukan kalau boleh, kena buat lah. Sebab dia telah kena pasti murid dia duduk di tahap pembelajaran yang mana satu. Okay tak? Okay, lepas klik tu, klik butang simpan. Kalau pada pilihan yang kedua, iaitu program murid itu adalah program pendidikan inklusif. Kalau dia adalah program pendidikan inklusif, tapi dia di bawah PPKI, maknanya kalau sekolah menengah, kelas tingkatan dia adalah KAM. Kalau sekolah rendah, kelas tingkatan dia adalah khas. Dia dua ya. Kan? Dia bukan kelas tingkatan 1, tingkatan 2. Yang ni yang bagi murid PPKI, di bawah program pendidikan inklusif, automatik dia akan naik separuh. Tapi kalau tuan-tuan tengok, kalau kita pilih pembelajaran, dia tak akan naik separuh. Yang separuh dia tak naik, dia tak akan appear. Yang ni tak akan appear separuh. Tapi kalau kita pilih yang bawah ni, program pendidikan inklusif, dia akan naik separuh kategori. Ni dia akan terus detect. Sebab kalau kata murid PPKI yang didaftarkan di bawah, kalau menengah KAM, kalau rendah KAS kelas dia, maksud dia tu murid tu adalah murid PPKI. Bila dia di bawah program inklusif dia adalah separuh. Ya tak? Kalau yang penuh tu murid yang didaftarkan di aliran perdana. Yang tu yang penuh. Murid MBPK kita. Okey, kemudian tahap pun sama juga, dia kena pilih. Yang rendah dan yang menengah. Kalau rendah lah dia akan naik yang rendah, yang menengah dia akan naik yang menengah. Okey tuan-tuan lah. Baik, takkanlah yang bab yang kita nak troubleshoot yang ni clear lah. Kalau dah jelas, tuan-tuan tengok balik yang panduan tu. Kalau ada kesalahan maklum kat saya balik sebelum panjangkan balik kepada sekolah-sekolah. Maknanya ada panduan tu kita buat manual lah. Untuk sekolah faham, minta sekolah kemas kini sebelum 30 ni bulan apa? November 2025.